Finally in Malaysia. Ni pengajaran lah sebenarnya. Okay guys, golf dekat Manila, Philippines settle. So ni aku berang flight, aku nak entry dulu. So H1 ada kan kat sini. Tapi ni H1, aku nak cari setup H4 sebab flight daripada Manila ke Kuala Lumpur ambil masa dalam 4 jam. H4 ni dah nak close dah. Dia dah sampai dekat train line bawah tu. Kalau dia nak terus buat pattern ikan, dia close H4 ni dan H4 baru dia akan fly naik ke atas lah. So aku percaya dengan setup aku entry buy. Dan buy, kejap lagi kita nak terbang dah. Golf pun sudah, entry pun sudah. Nanti dah touchdown Malaysia aku update balik apa jadi dengan setup aku. Thank you. Finally in Malaysia. Kita settle down dulu barang-barang. Keluar daripada airport ni nanti baru kita check setup tadi. Aku tak check pun lagi ni. Trip kali ni betul-betul daripada Malaysia, scroll TikTok, tengok golf course, terus beli tiket, terus gerak hari yang sama sampai golf, tidur satu malam dan balik golf semata-mata. Sama. Walaupun Malaysia tengah panas kan ni, tapi aku terimalah panas ni daripada panas Filipina. Ayo, banyak amat ayo. Nak ikon. Plan last minute memang jadi memang jadi. Sebab apa? PT boleh cari ber. Tetap payah aku tadi lost $2,000. Ni pengajaran lah. Bila kau trade tapi tak monitor chart dan overconfident, anything can happen. Setup H4 kita fail. Sebenarnya betul je setup tu. Dia dah collect dah zone atas ni, support kat sebelah ni. So dia dah collect dah sebenarnya dan junam balik. Tapi aku tak sempat collect profit sebab dalam flight. Inilah akibat dia. So lost $2,000. $10,000 aku close position. So macam mana ni, kira lost ke apa ni? Untuk expenses dekat Manila, golf apa semua aku dah cover dah sebelum kita gerak sana. Balik Malaysia tak ada duit. Dah 2-3 hari ni aku dekat Filipina ni. Aku jarang sikit ikut setup full swing formula. So ni aku dah sampai Malaysia ni, kita log in balik. Aku nak cover balik RM10,000 Malaysia tu dalam minggu ni juga. Tekan link kat bio, tekan 3 titik ke atas, tekan open your browser. Yang nak belajar jangan risau, e-book ada, ambil je.